Dulu kedai ni famous dekat Sungai Udang tapi kena pindah. Bila dah kena pindah tu dia berniaga dekat Pekan Malak pun sama juga, hari-hari kena kacau. Sekarang ni dia pindah dekat depan je sikit. InsyaAllah lah tak ada apa-apa masalah kat sini. Kalau nak cari set yang paling murah dalam Melaka, korang datang dekat sini. Harga RM99 je untuk 6 orang makan. Dalam set ni korang dapat sekali 2 ekor ikan siakap. Yang seekor tu masak steam limau, yang seekor lagi buat 3 rasa. Untuk ayam goreng kunyit, tom yam dan juga telur dadah ada bagi 2 pinggan. Last kali korang dapat sekali dengan kailan ikan masin, air dan juga nasi untuk 6 orang makan. Yang mana peminat miang pla tu pula tapi tak tahu nak cari kat mana yang original kat sini ada 2 jenis. Yang pertama ni miang pla ikan siakap. Yang ni dia bagi 2 jenis sos, yang pedas sikit dengan yang kurang pedas. Lepas tu dia bagi suun dengan sayur-sayur. Yang kedua ni pula nama dia mukbang. Yang ni lagi meriah ni, harga murah RM35 je. Dalam ni ada ketam, ada kupang, ada udang, ada kerang. Kedai dia ni dekat Pekan Malak, dekat dengan D Nelayan Resort. Ada depan je sikit. Dekat sini pun dia ada buat juga villa. Ada 1 bilik, ada 2 bilik. Sesuai lah yang mana-mana nak cuti dekat Pekan Malak Melaka. Kalau nak datang korang search je Dapur Hutan, nanti dia bawa betul-betul kat depan kedai.